Okay, settle dah. Repair motor tadi. Mana receipt. Total semua sekali 418. Dia tukar cover set, bukan cover set, tayar 230 depan belakang. Tayar second. Tayar second tu Dunlop, dia bagi 135 dengan 95 tayar Pirelli depan. Dia bunga banyak lagi lah, okey je lah motor untuk pergi balik kerja kan. Lepas tu minyak hitam RM35. Lepas tu minyak gearbox 2 tiub RM30. Satu RM5 lah. Lepas tu servis CVT RM70. Ini upah saja ni. Lepas tu apa ni? Spana. Apa benda spana pula? Oh ni RM18 ni. Brake tu. Brake pad belakang. Asal dia panggil panas pula. Upah wiring RM35. Yang best ni tadi pasal lampu tu. Lampu depan tak nyala. Lepas tu dia kata lampu depan tu tak boleh nak tukar mentol macam biasa. Dia kena tukar satu set. Pasal apa dia LED lah benda semua. Lepas tu dia kata kalau yang original RM500 lebih. Kalau lokal lah yang biasa punya OEM punya RM200 lebih. Aku cakap okey lah RM200 lebih. Tapi dia cakap buka dulu. Nak check apa benda kan, betul rosak ke apa. Lepas tu dia buka dekat bahagian switch tu lah. Dia check api apa semua, dia kata ada. Lepas tu pomen tu cakap apa ni, benda tu rosak lah. Lepas tu budak tu pergi runner, pergi ambil. Lepas tu masa dia buka tu rasa biasa ada kat situ. Kalau tak saya memang lepak kat sini je kat mamak ni kan. Dari kat situ saya tengok rupanya ada wire dah putus, dah kena gigit tikus lah. Tapi pomen tak cakap apa-apa. Dia macam, saya belakang dia macam, saya tengok dia kan, dia macam nyorokkan wire tu lah, tak nak bagi saya nampak kau. Pasal kawan dia seorang tu dah pergi runner barang, ambil barang. Lepas tu saya tengok, apasal lain macam tu wire tu, dia beri nak selit. Lepas tu saya pergi lah, saya kuih je tengok, saya makan gigit tikus. Masa tu problem tak ada, dia masuk dalam. Lepas tu dia keluar, saya cakap, ini putus saja mah, bukannya rosak. Lepas tu dia macam menong kejap, lepas tu dia call balik member dia yang pergi runner tu. Dia cakap Bangla kan. Tahu benda dia cakap. Lepas tu dia letak. Dia cakap ini soket satu set dengan lampu kata dia kan. Soket dia tak ada kan. Dia cakap tak apalah, ini wiring saya boleh sambung sendiri lah. Tak apa, pasang balik je kan. Dia pasang balik, dia cakap wiring sambung 3 wire je. Sekejap. Lepas tu dia call balik kawan dia tadi, suruh abang cakap. Dia suruh saya cakap kan, anak cakap. Dia cakap lah, nanti dia macam tu lah, dia buat muka tu lah. Dia cakap lah nanti dia ni. Cakap okey lah tak apa. Dia cakap bos tu tak payah, lampu tak payah. Dia cakap saya sendiri sambung je kalau dia tak boleh sambung. Okey lah dia cakap kan. Dah biasa tu komen ni, isu tu biasa, mana-mana kedai pun sama juga. Lepas tu bila kita kata okey tak apalah, you tak nak sambung, saya dia boleh sambung kan, dia rasa tergugat agaknya kan. Kita boleh sambung, dia tak boleh sambung dia pun cakap okey tak apa saya sambung. Lepas tu dia sambung. Tu yang upah RM35 ni. Upah RM35. Sambung 3 wire je. Okey lah, saya nak sambung 3 wire je, bukan susah pun. Kalau dia kata tak boleh sambung, saya sambung sendiri. Pasal kita dah tahu punca dia apa kan. So total dia RM418. Sebenarnya dia nak jadikan cerita, motor tu setahun tak jalan. Puncanya sebab motor lain lah kan. Jadi motor tu sadai. Lepas tu sampailah bateri tak ada. Nak start tak boleh. Bila bateri habis, dia punya kunci nak buka seat tu tak boleh. Bateri duduk dalam. Kita pun macam mana biar setahun. Lepas tu nak jadikan cerita, semalam kan pergi ride dekat Lemah Toki tu. Yang pergi semua motor cc besar, 1000 cc ke atas. Saya bawa SR Max 300 cc. Sampai Lemah Toki je motor tu boleh tahan. Rembat je daripada BHP tu sampai Lemah Toki. Lepas tu tiba-tiba dia lost power. Masa dah lepas makan tu nak gerak tu baru. Okey, sekarang saya berada dekat Lemah Toki yang pertama tu. Tu motor nak kena naik lori, kena towing. Sebab dia punya minyak hitam dah bercampur dengan air lah. Member kata oil seal lah, oil seal
apa oil pump benda dah bocor, so minyak radiator dah bercampur. Tadi daripada mana BHP tu memang rembat je. Yelah, kejorkan motor yang besar-besar macam ni lah. Motor ni motor 1000cc tu kan, kita 300 tak kejor mana lah. Tapi pasal dia dah ke depan, memang full throttle dia tadi sepanjang masa. Sampai dekat apa ni, tol Bentong tu, dia dah lost power. Tapi lepas tu macam biasa lah, dia orang akan tunggu kan. Tunggu sampai pura-pura macam ada lagi kan. Tak cakap dengan dia orang lah, dia orang pun jalan. Sampai lah Lemah Toki ni tadi, kita bawa makan dan benda semua. Lepas tu masa nak keluar tengok dekat bawah tu minyak dah ni lah, dah meleleh. Panggil member cakap tu buka dekat minyak punya ni, kap punya cap ni kurang tak kurang, dah kelabu dah. Dekat ni confirm lah benda tu lah. So towing dah panggil tadi, member tu dah call insurance ni. Dia kata sekejap lagi sampai lah, nak hantar towing ke Masing KL. Yes. Tu member tu. Dia kan follow ni motor ni. Tu motor AC 1000, ni 1002, tu 1000, tu 300. Yang ni nak kena kejar ni semua dengan sebiji ni. Ni 750 Integra. Tak ada yang slow. Kalau dia boleh ikut. Kau tu pecah aku punya tu. Kalau kena kemikal belakang kan, ni kalau percaya dia orang semua ni. Tak ada dia. Abang pakai skuter ke? Abang slow lah. Cik. Tak tekan lagi je tu. Jadi senang. Ada towing jadi senang. Kau dapat Mio, 107 lah. Kau dapat Mio dapat lah. Depan ni tu siapa? Itu 107 Manseng punya pemain lah. Abang ada call ke? Tak call dia dulu? Yang dapat lah. Call dulu bagus. Aku send location je lah kat dia. Live location. Boleh. Abang bila jom. Tapi kau call dulu lah. Takut dia tak bisa. Hari ni Saya tanya je bila Aku tak call lagi, Mio. tak dapat. Nak agak lagi. Tadi kau call tu. Ni Acong. Acong. Manseng kalau dia telefon. Tak ada ke? Bagi kau lah. Nombor naik di atas. Atas perempuan nombor 3 lah. Ada. Ada je. Pelan-pelan. Nombor naik di atas. Okey. Mana? Okey. Balik. Dia dah balik free dah. Boleh beri. Terima kasih. Terima kasih. Pelan-pelan bang. Gila betul lah korang ni. La ilaha illallah. Nombor naik di atas bang. Tak ada lah. Tu towing lah daripada Bentong semalam. Lemah Toki tu sampai dekat Mansing, dekat Budu tu. So sekarang tu motor kat Budu lah. Jadi disebabkan tu so saya belilah bateri, tukarlah bateri. Buka tu kan. Bateri tukar sendiri je, boleh je buat sendiri sebenarnya. Tapi hari ni kita buat ni lah, servis-servis yang lain ni. Tapi yang CVT tadi pun dia try juga. Masa dia buka tu saya ada. Masa dia check belting tu, pemain tu check belting tu saya ada kat situ. Dia tak cakap apa pun. Dan bila saya datang, saya cakap kena lepak kat mamak sini. Lepas tu dia punya sale person dia tu lah, Bangla juga. Tapi bukan dah duduk sini lama kot. Dah fasih Melayu kan. Dia call. Lepas tu dia tunjuk lah, saya punya belting tu apa, retak lah, tolerate jauh lah, benda semua kan. Lepas tu bahagian mangkuk tu, puli tu dah makan lah apa. Saya cakap tak apa, motor ni tak jalan sangat. Pakai balik je. Tak kisah pasal benda tu, kalau nak buat betul-betul, saya tahu pasal apa benda tu bukannya urgent sangat. Kalau kita kata tak jalan jauh, boleh je pakai tu. Dia punya belting tu tak megah sangat. Saya punya motor semua skuter kot. Saya tahulah. Dia ingat saya ada satu motor ni katnya. Dia nak try jugalah kan. Kalau tukar CVT tu je dah berapa dah. So settle lah semua sekali. Yang ni kena buat juga video macam ni sebab saya lupa nanti untuk bila next service, buat apa. Sebelum ni saya ada buat video satu SR Max saya. Itu saya buat dekat sini, apa nama kedai tu? Hapsing. Lepas tu saya ada buat video yang saya servis saya punya Vespa. Dan kali ni saya buat video servis saya punya NBX ni lah, NBX V1. Lama punya lah. Memang pergi balik kerja je kan, tak bawa lagi ride pun. Okay, tu je dia punya konten kongsian. Kalau kata perkongsian lah. Kalau kata konten untuk tunjukkan sendiri akan datang pun, ni lah dia. Sebab kalau tak ingat bila last servis tukar apa, macam ni je lah satu cara.
nak kena ingat nak rekod. So kita masuk dalam YouTube. So kalau macam kata kita nak tengok sendiri nanti, kita tahu nak cakap kat mana. So kalau ada siapa-siapa tengok pun boleh ambil, kalau boleh jadi sebagai rujukan lah. Okay, tu je. Bye. Assalamualaikum.